Sejujurnya aku tak sangka pengalaman masak seafood atas daun pisang dalam air fryer boleh jadi seseronok ni. Biasanya bila sebut seafood, kepala terus fikir minyak meletup, dapur berbau, lepas tu penat nak basuh. Tapi kali ni lain. Bila kotak sampai, aku belik-belik dan buka. Dalam tu aku jumpa manual penggunaan dulu. Memang aku baca ringkas sebab nak faham aliran tombol dan cadangan masa. Lepas tu baru angkat badan air fryer. Saiz dia memang compact, senang angkat, tak berat. Plug pula jenis 3 pin, jadi rasa lebih selamat bila sambung terus ke soket rumah. Aku sediakan ikan keli yang dah diperap kunyit siap-siap. Tak perlu perap lama pun, cukup bagi sebati. Kontainer air fryer aku tarik keluar, susun ikan keli kemas, tak bertindih. Lepas tu masuk balik kontainer dan aku set masa dengan pusing tombol ikut penunjuk yang ada pada badan air fryer. Tak rumit, tak perlu tekan banyak butang, pusing je sampai rasa ngam. Yang aku suka, kontainer ni boleh dibuka semasa proses memasak. Jadi bila rasa nak tengok tahap mana ikan tu masak, aku tarik sikit, jeling, tutup balik. Sambil tu sistem air ventilation memang jalan, jadi haba panas pusing sekata dalam. Aku tunggu sambil dengar bunyi kipas halus, sampai akhirnya bunyi loceng ting menandakan ikan keli dah siap. Bila aku angkat ikan keli tu, aku picit sikit bahagian isi. Terus rasa lega. Luar dia garing cantik, dalam masih lembut, tak kering. Bau kunyit pun naik elok, bukan bau hangit. Dari situ aku terus sambung eksperimen. Kali ni aku cuba pula ikan kerisi dan sotong. Semua dah siap diperap guna perencah hadabi, jadi rasa memang dah mantap. Dalam kontainer, aku alas dengan daun pisang, susun ikan kerasi dan sotong satu persatu. Aku tuang lebihan perencah dan tambah minyak masak sikit je. Cukup untuk naikkan aroma, bukan untuk berenang minyak. Aku masukkan kontainer balik dan pusing tombol pemanas ikut panduan jenis makanan. Sambil menunggu, aku pantau masakan dengan buka tutup kontainer. Bila aku nampak permukaan ikan dan sotong mula kering dan ada tekstur garing, itu tanda jelas yang makanan dah masak elok. Daun pisang pula bagi aroma tradisional yang buat hasil. Dia rasa macam bakar arang versi moden. Bila siap, hasil dia memang buat aku senyum. Sotong tak liat, ikan kerisi rangup, perencah melekat cantik. Yang paling penting, dapur tak bersepah dan aku tak rasa penat langsung. Ada satu momen kecil yang buat aku perasan beza dia dengan cara masak biasa. Bila aku berdiri depan air fryer tu, aku tak rasa tergesa-gesa. Tak ada bunyi minyak meletup, tak ada refleks nak lari bila sotong kena panas. Aku cuma tunggu, buka kontainer, tengok perubahan warna makanan perlahan-lahan. Kalau kau nak masak seafood, ikan atau menu ringkas harian dengan cara yang lebih tenang, kemas dan konsisten, mini air fryer ni memang sesuai. Rasa puas tu datang bukan sebab lapar semata-mata, tapi sebab aku tak perlu berkompromi dengan kualiti. Makanan siap elok tapi dapur kekal kemas. Dapatkannya di Bag Orange sekarang.